Pernah tak korang terfikir, kenapa bila kita sebut je Jepun, semua orang terus kata, "Wow! Apa yang buat Jepun ni macam ada aura magic dia sendiri." Pertama, teknologi dan masa depan. Jepun ni memang macam negara masa depan. Robot boleh jadi pelayan, vending machine jual macam-macam. Dari payung sampai udang goreng. Kereta api laju dia boleh pecut. Sampai 320 km/j Malaysia. Naik komuter pun boleh tertidur. Kedua, disiplin dan adab. Nak tahu kenapa Jepun bersih gila? Sebab dorang diajar dari kecil pasal tanggungjawab. Budaya tunduk tu bukan sekadar hormat, tapi simbol rendah diri. Power kan? Ketiga, makanan dan budaya pop. Sebut sushi, semua terus terbayang Jepun. Tapi tahu tak? Ada sushi 200 sepinggan kat Tokyo. Dan siapa tak kenal Naruto, One Piece, Demon Slayer? Anime Jepun literally conquered dunia. Keempat, warisan dan sejarah. Yang paling best, Jepun ni pandai balance tradisi lama dengan gaya moden. Dorang boleh pakai kimono tapi still ada akses AI dan teknologi VR. So, Jepun ni sebenarnya lebih dari sushi dan anime. Dorang ajar kita tentang nilai, budaya, teknologi dan disiplin. Kalau korang diberi peluang, korang nak pergi Jepun buat apa dulu? Nak tahu lebih banyak fakta menarik pasal Jepun dan negara lain? Tekan follow dan komen negara impian korang.